Okey, jadi sebuah lagu permintaan daripada Syami nak dengarkan. Syami pula daripada Sumi. Assalamualaikum, kita bertemukan kepada Siti Sarah. Thank you kepada Siti Sarah yang baru masuk. Dia berada di Kuala Selangor kan. Tahniah kepada orang Kuala Selangor malam ni. Ada lain juga, ingatkan tak ada lain juga malam ni kan. So terima kasih kepada kawan dan juga mereka. Hai Zerul, Mat Lamli, Devi and semua, dan juga kawan-kawan kita. Betul ke? Tak Kuala Selangor, aku tak ingat. Betul ke tak? Tak kot. Sorry, mana ada ayam, dia kata. Hai Puan Sri Sarah. Terima kasih. Hai Sarah. Dia tengah berehat dekat kampung, dekat Perak ke Sarah? Dah lupa dah kampung kat mana kan. Hai Puan Sri, Puan Ari kan pun boleh juga. Hai Sumi Gebu dapat bagi bunga je malam ni. So terima kasih ya Puan Sri Gebu. Dia kata dah pukul 12. Kita dah pukul 12. Ada siapa pun nak bagikan gift untuk saya malam ni? Please nak. Hai Mat itu, malam kena bagi bunga ke malam ni kan? Cuma gitu kan, tak sesuai. Okey, dah pukul 12, 12.03 minit malam. Jadi kepada anda yang mendengarkan lagu-lagu malam ni, kita nak cerita pasal durian. Dekat kampung ada durian tak? Dekat Sarah, dekat kampung di Sarah punya kampung ada durian tak? Besar hidung aku ni kan. Sebab sesama dia mengembuskan kurang sikit dia punya saluran tu jadi kecut. Jadi saluran jadi besar dia. Cinderella biasalah masuk pukul 12 begitu kan. Dia memang macam tu, dia suka CCTV kan. Dalam macam tu dia memang CCTV kan. Biasalah kan. Apapun, terima kasih kepada anda dan juga mereka. Dan juga di mana juga insan-insan ini berada. Wah, di manakah insan-insan ini berada. Wah gitu kan. Tak sesuai lah korang malam ni kan. Jadi kepada korang yang setia bersama dengan selalu di Starline di Konde MY, dia kata, hai, kampung Sarah ada dusun ke? Mungkin ada dekat kampung kan. Kalau belah-belah kampung sana mungkin ada dusun, ada tempat kebun. Wah, bestnya. Dan juga kalau cerita pasal kebun sebenarnya Zero pernah pergi menunggu buah durian dekat kampung. Dan juga kalau nak tahu, durian itu memang dia menunggu masa untuk jatuh sendiri. Tak ada orang yang jolok nak jatuhkan durian. Kerana durian yang betul-betul masak dia akan jatuh sendiri. Dan juga bila dikumpul-kumpul dia akan keluarkan warna dia, ada warna-warna kekuning-kuningan. Itu adalah antara durian yang sudah pun menunjukkan dia masak. Dan juga bila tanda-tanda untuk anda melihat bahawa durian itu sudah pun boleh dimakan ialah dia ada kesan-kesan yang merekah. Dia kata dia kata dekat kampung ada sawan. Dia kata ya ke? Kampung kat mana? Kat kampung mana Abang Zero? Dia kata Zero punya kampung dekat kampung Sri Kota, dekat Negeri Sembilan. Dekat Negeri Sembilan memang ada buah durian. Tapi masa tu Zero punya durian tu masa tu masih kecil. Memang Zero menunggu lah. Betul Negeri Sembilan. Lin pun tahu ada juga itulah dia ditempatkan di Negeri Sembilan. Memang banyak sangat durian. Sampaikan wah gitu masa tu. Tapi sama sekarang kan Zero dah tak nampak lagi dah durian ada dekat kampung. Sebab tak tahu sebab bila rumah Tok dengan Mak kan dia dah buat pembangunan, dia dah bina rumah. Jadi pokok kena tebang. Jadi kebun tu dah tak ada lagi dah kan. Dekat rumah Atok. Wah, rumah Suria punya kampung ada tak? Dekat belakang rumah Suria ada durian tak Suria? Kalau ada lepas ni kita boleh datang ramai-ramai kita pergi ke belah-belah sana kan, belah-belah Suria sana. Wah, kita Terengganu sana. Kita Atok rumah Atok memanglah rumah Atok. Jom sebut Negeri Sembilan. Tapi dah tak ada lagi dah. Dulu masa kecil. Kalau tak dulu kan mak akan telefon baliknya kampungnya. Kau kat mana? Lah balik kampung ambil durian kat rumah Wannya. Matuk kau ada banyak duriannya. Banyak ambilnya kan. Baliklah kampung. Oh ya ke? Kat Gembau Negeri Sembilan, kampung nenek Lin sebelah ayah tu. Lin pun ada kampung dekat sebelah nenek Gembau. Gembau Mas wanted yo wanted yo Rembau Mas wanted yo. Wah gitu kan. Tak apalah. Memang best sebenarnya kalau ada kampung dekat ada buah durian kan. Dekat sini mahal 3 kilo RM100 lebih. Betul Fi. Dekat belah-belah kampung kalau memang mahal gila durian. Aduh, sebenarnya gila kot dia orang ni. Sampai jual-jual mahal durian buat apa? Nak jual-jual mahal sangat nak ke mana? Betul tak? Kalau jual-jual sangat mahal pun nanti pun tak boleh pergi mana pun. Boleh menyakitkan hati kan orang lain kan. Nak merasa tak dapat dan juga. Itulah dia. Kalau korang rasakan buah durian ni kan. Macam rasa macam apa? Rasa macam aduh, kata mahal sangat diorang jual ni. Kita baik kita pergi
Tapi betul lah, durian memang betul lah. Ada tu 1 kilo RM50. Aduh yai, kenalah tunggu Abang Zaidul belanja ni. Alamak, nak tunggu Zaidul belanja makan durian ke? Boleh aja. Okey, ini dia disebabkan kerana Datuk gitu pula kan, memandangkan kita punya Cinderella kita dah masuk. Apa kata kita layan dulu lagu untuk Cinderella kita. Wah, nak dengarkan lagu apa agaknya Cinderella kita ni kan? Untuk Cinderella ini dia kerana lagunya menjadi pilihan dia untuk dia, dan kita mainkan untuk dia. Ini dia, kita dengarkan untuk V, untuk D, dan juga untuk anda yang mengenali seorang jejaka begitu handsome dan asal daripada Terengganu. Ini dia untuk anda terus mencintaimu, untuk anda di Starlight.com.